harga total gear up package untuk Pro 2 Trust daripada standard macam ni jadi macam ni. Jom Beat share. Ni customer Beat dia mari nak pasang gear up hari ni. Kalau kita tengok ni memang standard lah. Nak jadikan macam ni, jom kita tengok berapa anggaran kerugian dia. A few moments later. Ain't into making love, so come give me a hug. You getting rough, you can find me in the club. Bottle full of bug, mama, I got what you need. If you need to fill a buzz, I'm into having sex, I ain't into making love. So come give me a hug, you getting rough. Okay guys, inilah rupa dia selepas pemasangan body kit daripada gear up. Okay, ini untuk Pro 2 Trust ni kita dah masuk body kit depan, tepi dan belakang satu set. Ni harga dia dalam 2,700. Lepas tu tak cukup dengan tu, untuk luaran dia ambil juga Elevate package. Dia akan dapat garnish depan. Lepas tu dia akan dapat cover side mirror. Dia akan dapat rear ducktail ataupun spoiler. Ni untuk bahagian luaran. Jom kita tengok untuk bahagian dalaman pula. Tengok belakang dia guys. Handsome guys. Untuk bahagian dalaman ni dia masuk sleek seat cover. Nampak? Ini pun daripada gear up. Harga dia 1,200. Dia memang agak mahal sikit, tapi untuk material dia memang cukup-cukup solid lah. Ada ambil juga package illumination package. Illumination package ni ada lampu kaki. Ada lampu kaki dengan gear up punya door stack. Nampak? Solid. Handsome guys. Jadi korang kalau berminat nak tambah ataupun nak Pro 2 Trust, Roger Beat, ambil nombor dekat bio, contact Beat, Beat Wakil sampai jadi. Assalamualaikum.